Kan ada ayat Quran Allah Ta'ala kata apa? Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kami melihat kamu wahai Muhammad memalingkan wajahmu ke langit, berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala tukar kiblat ni. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kemudian kami tukarkan kiblat yang kau suka. Kami tukarkan kiblat sekarang ni daripada Baitul Maqdis ke Baitullahil Haram. Kerana kau suka kiblat ni pandang ke Baitullah. Kan? Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka sekarang ni palinglah muka arah Masjidil Haram. Ayat ni kan? Ayat ni nak beritahu kat kita tentang perubahan kiblat. Itu pertama. Yang kedua, sebab sekarang zaman moden ni ada orang dah mula mempertikaikan keabsahan hadis. Dia kata hadis tak boleh pakai. Sebab apa? Sebab Quran dah memadai. Kan dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu wa taala kata Quran ni tibyan, penjelasan yang lengkap. Jadi tak perlulah hadis. Nak buat apa hadis? Kan? Sebenarnya ayat ni membuktikan hadis tu diterima oleh Al-Quran. Kerana tidak ada dalam Al-Quran mana-mana ayat yang mengarahkan Nabi SAW untuk pandang ke Baitul Maqdis. Betul tak? Cuba carilah Quran. Ada tak Allah Ta'ala kata, Muhammad, kau pergi pandang Baitul Maqdis masa salat? Ada tak? Tak ada dalam Quran. Jadi bila tak ada dalam Quran, orang Islam masa dia orang salat dekat Mekah, dia orang salat pergi pandang Baitul Maqdis tu dengan arahan siapa? Kalau dengan arahan Allah, pasti dalam Quran. Tapi bila kita semak dalam Quran tak ada. Jadi bila tak ada, arahan tu datang daripada siapa? Daripada Nabi SAW. Bila arahan tu datang daripada Nabi, Allah Subhanahu wa taala kata apa dalam Quran? Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha, kan? Tidaklah kami jadikan kiblat yang kau pandang dulu ni, iaitu ke Baitul Maqdis ni, melainkan untuk kami test siapa yang setia berbanding siapa yang berpaling. Mula-mula kami jadikan ke arah Baitul Maqdis, kata Allah. Kemudian kami tukar. Bila kami tukar, kami nak tengok siapa yang taat, siapa yang tak taat. Arahan tu arahan Nabi. Allah Ta'ala kata kami tidak jadikan kiblat yang kau pandang itu, melainkan kami nak test manusia. Kami nak test umat Islam. Maksudnya Allah menjadikan arahan Nabi itu adalah arahan Allah. Arahan daripada hadis itu juga arahan daripada agama. Itu adalah bukti yang menunjukkan Quran menerima pakai hujjiyatus sunnah. Al-Quran menerima kehujahan sunnah. Maksud sunnah itu berdiri dengan sendirinya. Kan? Tak perlu ada, sebab para ulama berbeza pendapat. Ada yang kata sunnah ini dia tak boleh berdiri sendiri, dia mesti ada isyarat dalam Quran untuk dia bawa satu hukum. Tapi sebenarnya pendapat yang sahih, istiqlalus sunnah bil ahkam. Sunnah itu boleh bersendirian membawa hukum, walaupun tak ada langsung isyarat dalam Al-Quran. Buktinya apa? Ni, solat pandang ke Baitul Maqdis. Sebelum tu tak ada ayat Quran pun sebut tentang kiblat. Sunnah datang bawa, Allah Ta'ala iktiraf. Arahan Nabi ni juga sebenarnya adalah arahan Allah. Kerana Nabi itu maksum dalam menyampaikan agama. Nabi tidak berikan arahan, melainkan arahan tu pasti datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.